Terima kasih pada media yang datang sudi menjemput saya untuk bertanya kerajaan perpaduan Kerajaan Madani, Kerajaan Duli Maha Mulia Tuanku Agong. Saya dengan rasa bangganya kerajaan yang ada pada hari ini dipimpin oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang saya nampak di sini dengan keadaan 3 tahun setengah, hampir 4 tahun ya, Perdana Menteri dicuba jatuh, dicuba hina, fitnah, bermacam-macam lah. Tetapi Allah tetap bersama dengan Perdana Menteri. Lebih orang bercakap, lebih orang hina, lebih orang nak menjatuhkan, tapi kebaikan yang Allah bagi kepada kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan yang betul-betul bekerja, ya, menunduk di bawah rakyat dan menyembah kepada rakyat. Kerana apa? Dia seorang pemimpin yang bukan tunjuk ataupun sombong dan bongkak. Dia bekerja dengan rakyat. Saya bangga dengan pemimpin yang saya melihat pada beberapa penggal lah ya. Semua yang ada ini adalah penggal yang Perdana Menteri yang ke-10. Yang ke-10. 10 tu adalah angka yang baik. Alhamdulillah saya tengok ekonomi ringgit, dolarnya jatuh bagaimana ya. Dan ringgit kita stabil dan begitu hebat. Lagi dikatakan oleh iblis-iblis ni, saya senang tak payah cakap parti lawan siapa, iblis lah saya cakap, cuba membuat porak-peranda ataupun menjatuhkan. Kalau dia rasa dia iblis, dia terasalah diri dia kan, cuba ingin menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini, kerajaan yang betul-betul ya cinta pada Allah dan kerajaan tuanku yang berjiwa rakyat bersama Perdana Menteri. Jadi banyak kita tengok iblis-iblis. Kalau dia tidak rasa dia iblis, tutup mulut, tak perlu cakap, dengar apa yang saya cakap. Tapi yang saya nampak, apa yang kerajaan buat hari ini, Perdana Menteri Malaysia, semuanya kebaikan yang dia buat. Dia tunjuk apa yang dia jadi Perdana Menteri. Ya betul, orang cakap dia tamak nak jadi Perdana Menteri, dia gila nak jadi Perdana Menteri. Rupa-rupanya dia nak menunduk kepada rakyat, dia nak menjadi hamba rakyat untuk menolong orang-orang miskin dan negara membangunkan. Terbuktinya dunia melihat bagaimana kuasa, kekuatan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menonjol diri dia sebagai Perdana Menteri yang betul-betul ya membawa nama negara begitu harum sekali. Kita tengok selamatkan seperti Kemboja dengan Thailand, peperangan yang besar, tetapi dia boleh masuk ke negara orang untuk hentikan peperangan itu, menolong Palestin ya, cuba hentikan peperangan di sana. Alhamdulillah dengan masuknya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dunia dapat melihat seorang pemimpin Islam, negara yang kecil, bilangan 33 juta, tetapi banyak sokongan yang Allah bagi. Kerana apa? Seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, kasih kepada Islam, cinta pada Islam, rindu pada Islam, rindu pada Allah, cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya kata iblis ini cuba mengkaitkan ataupun menghina ataupun mengaitkan ya bermacam-macam kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia serah pada Allah ya. Kerana kemenangan semua Allah yang bagi. Kita yang merancang, yang menentukan Allah. Jadi saya nampak tak payahlah kita nak menghina lagi. Sudah-sudahlah. Iblis-iblis yang nak menjatuhkan kerajaan ini, iblis-iblis yang nak menjatuhkan ya kerajaan Duli Maha Mulia Tuanku Agong. Sudah kita dah nampak berapanya kuatnya kerajaan ini. Allah bersama dengan pemimpin-pemimpin Islam, tokoh-tokoh dunia kita tahu masuk ya, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang ada di seluruh dunia yang berani datang ke Malaysia untuk menegak keadilan, untuk menegakkan Allah yang satu itu. Ya, kita tidak ada agama kita, janganlah kita gunakan bangsa Melayu tidak gunakan agama Islam. Gunakanlah bangsa Melayu, agama Islam. Banyak orang-orang Malaysia ni gunakan bangsa Melayu. Di mana Islam kita? Islam kita tak nampak. Jadi kita nampak seorang pemimpin yang dihina, dicaci, dia bawa Islam itu. Jadi sudah-sudahlah kita tengok rakyat bagaimana dapat ketenangan, imbuhan dan rakyat, nelayan, pertanian. Dan kita lihat bagaimana Perdana Menteri menjaga kesusahan rakyat, rumah mampu milik. Jadi tak payahlah kita nak borong apa Perdana Menteri tak buat. Ekonomi dunia dah tahu dah, paling hebat adalah Malaysia. Hari ini tidak silap saya RM3.88. Cuba bayangkan, saya berani kata lagi 2 bulan RM3.50 baru rakyat nampak. Apakah orang yang cuba
menipu kepada rakyat ni. Iblis-iblis ni cuba menekankan kerajaan yang ada pada ni, kerajaan yang Allah bagi rahmat, Allah bagi kejujuran, kerajaan yang membawa, ya, kita melihat corruption yang ditangkap, perompak-perompak semua. Apakah itu salah? Kalau dia tangkap perompak-perompak itu, adakah salah? Sehinggalah kita melihat bagaimana, ya, yang ditangkap SPRM. Terima kasih kepada Azam Baki yang begitu kerja kuat, setiap hari diperah oleh Perdana Menteri Malaysia untuk menangkap penyamun-penyamun, dan juga Datuk Seri Khalid yang menjaga negara, Ketua Polis. Alhamdulillah. Saifuddin Nasution juga, Menteri Dalam Negeri, membersihkan keadaan-keadaan yang kotor menjadikan bersih. Apa kita ni sebenarnya? Kita gunakan bangsa Melayu, tapi kita tidak tahu pemimpin ini adalah pemimpin Islam. Kerajaan ini adalah kerajaan tuanku, Daulat Tangku Sembah Patih Arak Diampa. Kekasaran saya sedikit kerana saya nak bangkitkan agama saya, Islam. Pemimpin yang ada hari ini Islam. Hanya dimain sentimen 33 juta rakyat Malaysia, hanya dimain sentimen iblis-iblis dan orang-orang jahat ini. Hanya ada kelompok lebih kurang tidak sampai 1000. Sebab itu Allah telah memberi hidayah dan kekuatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meneruskan menegak keadilan dan kebenaran Tuhan yang satu, Allah yang satu, dan Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad. Jadi kita kena dapat kesedaran, ya, hari-hari hina, caci. Tetapi kenapa kerajaan tuanku ini tidak jatuh-jatuh? Ini tanya pada diri sendiri. Adakah iblis itu harus, ya, hamba Allah ni semua mengikut iblis atau mengikuti Allah? Fikir-fikirkan.